Separuh rakyat Malaysia tak ada simpanan kecemasan minimum RM1,000. Ini adalah satu perkara yang amat membimbangkan. Simpanan adalah satu benda yang sangat-sangat wajib. Tak kisahlah gaji besar ataupun gaji kecil, semua orang wajib menyimpan. Sebab apa? Bila berlakunya waktu kecemasan dan kita tiada simpanan kecemasan, macam mana kita nak dapatkan wang untuk tangani waktu kecemasan tersebut? Saya yakin rakyat Malaysia ni tidak menyimpan bukan sebab tak ada duit, tapi sebab salah dari segi pengurusan kewangan. Daripada berita yang saya baca ni mendapati 84% rakyat mengakui bahawa simpanan mereka hanya untuk jangka pendek sahaja. Dan secara lazimnya simpanan tersebut akan dikeluarkan pada hujung bulan untuk menampung perbelanjaan harian. Pakar kewangan menasihatkan kita untuk mengadakan simpanan dalam bentuk duit sebanyak 3 ke 6 bulan pendapatan sebagai tabung kecemasan. Dengan wujudnya simpanan kecemasan sebanyak 3 ke 6 bulan pendapatan, jika apa-apa berlaku kepada kita, kita dapat survive selama 3 ke 6 bulan sementara mencari sumber pendapatan yang baru. Belajarlah sesuatu daripada apa yang telah berlaku semasa zaman pandemik COVID-19 dulu. Ramai orang hilang pekerjaan, tiada simpanan, nak cari kerja pun susah. Di end, semua orang push kerajaan untuk mengeluarkan duit simpanan KWSP yang sepatutnya digunakan untuk hari tua. Tapi kalau tuan-puan tak berjaya nak simpan duit, awal bulan simpan, hujung bulan korek balik simpanan, dan benda ni setiap tahun berlaku. Kalau tuan-puan ada masalah macam tu, cuba tukar kaedah menyimpan dengan menyimpan emas. Dengan hanya bermodalkan RM100, tuan-puan boleh mula menabung emas 999 melalui platform akaun emas Gap. Boleh rujuk pin video saya akan bantu tuan-puan sebaiknya. Dapat sesuatu? Boleh follow.